Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebenarnya Muhammad Afizal bin Husin. Lebih mesra dikenali sebagai Joe. Saya berasal daripada Batu Kikir, Kampung Lonek. Bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Kikir. So memang saya di sekitar sinilah kepada masa membesar. Saya merupakan anak usahawan dekat Negeri Sembilan juga. Saya dah memang tahu IKN ni sebab tahun 2000 lebih kurang dalam 2009. Masa tu mak saya memang aktif dalam kraft tangan. So masa tu kita dah tahu saya institut ni semua, akak sepupu saya ada belajar dekat Institut Kraft Negara sendiri. So kita pun berminat untuk mencubalah pada mulanya. Tapi laluan saya untuk ke institut tu lambat sikit sebab saya ambil tingkatan 6 dulu sebelum saya masuk ke Institut Kraft Negara. First saya mohon bukannya rotan. Rotan bukannya subjek utama yang saya nak. Saya mohon logam masa tu. Cumanya nama saya tak dapat. Nak jadikan cerita rezeki lah. Masa tu saya berurusan dengan arwah Cik Wan, jurusan rotan. Minta tolong dia, dia kata saya dah ada latar belakang family yang buat buluh. Lepas tu dia kata sayang kalau saya tinggalkan legasi family. So saya pun ambil inisiatif, kita masuk rotan. Bermula situlah saya kenal buat rotan. Sebab dulu saya tak tahu pasal rotan sangat. Sebab family saya memang banyak buat buluh. Sejak umur saya 12, mak saya dah ajar buat anyaman kelarai, produk-produk buluh macam warna nas apa semua memang saya dah kuasai awal. Tapi bila masuk ke IKN, dia jadi satu benda yang baru untuk saya belajar pasal anyaman rotan, teknik-teknik anyaman rotan, perabot. Dia bagi saya satu knowledge yang baru lah. Saya dapat belajar macam-macam lagi. Walaupun saya duduk dekat jurusan rotan, saya dapat tahu juga pasal teknik batik, kayu, seramik, logam, tenunan. Daripada situ kita belajar. Selain rotan, ni kita boleh gabung dengan bahan apa semua. So menarik lah sebab satu lagi dekat IKN pun dia suasana dia tenang. So environment dia sangat menyeronokkan bagi saya. Bila masuk IKN tu kita join silat apa semua. Ada koko, kadang budak riadah petang-petang ada bola dia apa semua. Kawan-kawan yang kita jumpa lah malam-malam kan geng-geng Kelantan dia ada inisiatif dia orang. Keluarkan budaya dia orang buat main dikir barat. So kita enjoy. Penginapan disediakan, makan minum ada. Kita pun dia beri allowance. So bagi saya benda tu satu kelebihan yang sangat sempurna lah untuk kita belajar situ. Bagi saya cikgu-cikgu rotan semuanya bagi kerjasama dengan tunjuk ajar yang sangat baik. Ajar, dididik, diasuh kat situ. Macam mana nak menganyam cara yang betul, buat anyaman rotan yang elok. Itu bagian anyaman, yang bagian perabot pun kita diajar macam mana nak bengkokkan dengan cara yang betul, ikatan, macam nak kemas, nak QC, finishing. So cikgu-cikgu ni banyak lah, dia guide kita. Tak adalah dia biarkan tu. Kat situ dia akan tunjuk kita satu step. So ada perjalanan kerja, kita akan nampak lah step kerja kita kat situ. Okey, untuk kemahiran dan pengalaman tu bagi saya satu knowledge baru bila saya dapat belajar buat perabot sebenarnya. Bila balik sini kita apply kan kemahiran rotan tu, kita buat perabot buluh. Tapi sebelum 2019, sebelum Convo saya dah daftar syarikat sebenarnya. Pencetus dia ayah saya lah. Dia berhubung dengan pihak kraft tangan Negeri Sembilan. Terutamanya Encik Nazmi dekat Simpang Petang. Suruh saya buka kat sana. Kat Simpang Petang dia ada kemahiran untuk buluh. 2019 saya daftar jadi usahawan, inkubator. Kat sana saya belajar pula pasal buluh, perabot buluh. Sana saya perabot lah sebab kalau dengan mak saya buat anyaman buluh semua. Tahun 2020 masa pandemik saya diuji. Alhamdulillah Allah uji. Ayah saya sakit. Ayah saya kena stroke. Masa tu memang rasa kita pun down, kita pun lost. Masa tu rasa titik terendah jugalah sebab nak jaga orang tua kan. Masa tu nak kerja lagi. Tapi lah selalu kita survive, kita cari jalan. 2023 saya terpaksa keluar daripada inkubator sebab nak uruskan orang tua lah. Saya sekarang ni masih buat, tapi buat dekat rumah lah. Bengkel saya sebelah dengan rumah. 2019 saya dah join FKJ. Saya masuk atas nama Simpang Petang. So saya banyak dah terlibat lah. Sampai 2020 sebelum PKP memang saya selalu lah kita join event craft. Macam lepas pada COVID, pihak kraft tangan pernah lah panggil saya untuk buat komuniti, buat perabot apa semua. Pihak-pihak sekolah dekat kawasan sini pernah panggil kita untuk mengajar buat anyaman buluh. Saya pernah menerima tempahan daripada Tengku Permaisuri Pahang. Dia minta kotak bokor. Kalau ikutkan kita punya kotak bokor lain, tapi dia custom size. So dia tempah masa tu 600 unit daripada kita. Mula ni kita tak nak lah buat produk tu nak ke pasaran keluar sebab kita nak eksklusifkan untuk tuanku. Tapi tuanku tak nak. Dia suruh kita keluarkan juga produk tu bagi orang pun boleh dapat beli produk tu. So memang kita buh nama produk tu pun sebagai produk permaisuri lah. Paling latest saya ada collab dengan dia usahawan juga, tapi dia dah lama dia buat buluh. Masa tu
Dia ajak saya collab buat katil budak. Cabaran tu agak besar sebab saya dengan dia kena brainstorm macam mana kita nak letak susun tu anyaman kelarai dekat belakang paus. Sebab katil tu berbentuk ikan paus sebenarnya. So kita nak bentukkan tampal kelarai tu bagi nampak macam pattern dekat belakang tu. Perancangan saya kalau boleh memang saya nak teruskan lah bengkel ni. Kalau boleh saya nak delegasi saya sendiri lah. Kalau macam ada orang nak belajar, kita terima lalu-lalu kan. Sebab bagi saya, ilmu yang Allah bagi kat saya nak kongsi dengan orang. Andai kata saya pergi dulu ataupun ayat saya tak panjang, skill kemahiran saya ni ada dekat orang lain boleh buat, boleh apply kan. Anda tahu ada asbab kebaikan adalah untuk saya kat akhirat nanti. Okay, mak saya buat buluh, nak buat bilah buluh tu pun tak ada ramai orang sangat yang boleh buat sebenarnya. Saya boleh tapi tak sehalus mak. So kata kalau macam orang nak belajar buat benda tu pun boleh datang sini. Kita orang boleh ajar. Sebab sayang lah ada orang nak sambung nanti. Facebook dengan IG saya ada Ratan, nama company saya boleh cari Ratan and Bamboo Craft Lonek. Kalau tak pun boleh WhatsApp saya apa semua dekat nombor saya 0134616489. Kepada adik-adik yang tengah belajar dekat AKN, timba sebanyak mana ilmu yang ada. Hargai ilmu tu, hargai skill. Jangan matikan benda tu. Kalau boleh teruskan. Jadikan kemahiran apa yang kita dapat dekat AKN sumber pendapatan rezeki kita. InsyaAllah ada kejayaan ni nanti. Yakin je rezeki Allah tu ada kat mana.